Assalamualaikum. Saya datang untuk interview hari ni. Boleh? Duduk. Resume ada? Resume ada tuan. Ni lah. Benda siap resume ni. Kau panggil aku apa tadi? Pakai tuan lah. Nampak formal sikit. Tuan kau tak payah tuan lah. Macam biasa je. Aduh. Tak payah formal. By the way kau punya kabel semalam tinggal kat mamak lah. Itu lah. Ni kau betul ke kau boleh kerja ni? Tak tahu Ahmad. Anda diterima kerja. Okay, so sini bahagian office lah. Office. Hey. Don't smoking. Okay, jom kita di bawah je. Company aku Zitra Plus ni, kita orang cover satu Malaysia tau buat delivery. Lepas tu delivery kita bagi free je. Ui, mah. Semat Kau boleh bawa lori? Aduh, kerja kena bawa lori man. Kena lah. Tapi tak apa, aku tanya je kau. Benda-benda kerja ni semua, bawa lori semua, bagi budak baru je bawa. Kita lepak je. Okay, lepas tu nanti kau beritahu dekat customer, kita dekat Zitra Plus ni, kita ada macam-macam jenis ansuran tau. Ada ansuran tanpa kredit. Uish, tanpa deposit dia? Tanpa deposit? Kau nak? Aku ada kan? Dah ada. Lepas tu, yang best, kau nak mohon ansuran, dekat sini percuma je. Man, kau supply apa lagi Man barang kat sini? Kau nak apa? Smartwatch, washing machine, aircon, tablet, apa lagi? Macam-macam ada dekat sini. Wait. Sini ada CCTV tu. Collect. Yang ni barang LG lah. Semua barang LG dekat sini, semua ada 5 tahun warranty. Semua ni kau boleh bagi tahu customer? Boleh Man, tapi kalau aku malas? Tak payah bagi tahu. Kau nak jawatan apa dah ni? Kau bagi aku manager, okey gak tau? Besar-besar. Tapi manager ada. Kan? Kan jadi manager dah. Kan? Lama tak nampak lah. Kau dah manager, dia nak jadi manager. Kalau macam tu, jadikan 2 manager lah. Aku satu, dia satu. 2 manager? 2 manager. Okey, aku bayar gaji 2 orang lah.